Tak kalau begitu, apakah wajib ada, apa makna mustahil ada, apa makna harus ada. Dia nak tafsir satu persatu. Dia katanya bermula wajib itu, wajib adat itu ialah barang yang mesti jadi dan mesti berlaku. Artinya barang ni mesti berlaku pada kebiasaannya, tilik pada kebiasaan lah lepas mari dah tu. Dia biasa berlaku lagu ni. Maka barang ni dia panggil wajib adat. Seperti adat kebiasaannya, dia barang yang mesti jadi, hak mesti berlaku pada kebiasaannya, kita katanya buahnya, pahunya. Dia tu baik buahnya. Pahau dokong. Adat kebiasaannya, itu baik buah dokong lah. Itu ya. Pahau diri. Adat biasanya tu baik buah diri lah. Pahau diri pula kalau watamah. Adat biasanya tu baik buah watamah. Kalau ada pahau dia pahau ceni. Adat biasanya tu baik buah ceni lah. Katakanlah musaking. Pahau dia pahau musaking. Adat biasanya tu baik buah jadi musaking. Ni hotel pelaku adat begitu tu. Hati panggil bagai yang mesti jadi, mesti berlaku, tapi mesti berlaku, mesti jadi pun pada kebiasaan, tilik kebiasaannya. Pahnyu buah tu baik buahnya, tu wajib ada. Pahnyu tu baik tu tiba-tiba nyegi buah tu baik buah nako, mustahil ada. Balik Tuhan kita ni, dia masalah benda mungkin harus. Bila kata masalah mudah mungkin benda harus ditakluk oleh kederak iradat Tuhan. Mana Tuhan itu baik warna aku apa boleh. Hanya dia kuasa. Kau tu lah. Ya, sebenarnya dia wajib ada, mustahil ada, harus ada. Sebenarnya dia masuk di bawah harus akal lah kau ni. Dia dak bawah harus akal. Benda harus pada akal, dia pecah tu baik jadi wajib ada, mustahil ada, harus ada. Dia di bawah dia harus pada akal.